Ini ada benda yang aku nak ceritakan. Tadi ada dua orang, Mak Saleh punya pelancong yang pakai backpacker tu. Dia datang kedai aku. Oh, dia kata apa kau? What is this? I am this cendol. Oh, cendol. This is my first experience to eat cendol. Can I get one? Wah, okay, no problem. Aku buat kat dia satu. Oh, dia makan tu, dia share buat video. Dia share buat video apa semualah. Aku pun dengar daripada makan. Oh, dia puji lah. Oh, cendol ni sedap. Oh, very nice, very soft dia punya cendol. Very milky, very fatty, dia kata cendol aku. Okey lah, aku pun anggu apa dia cakap kan. Aku pun layan. Lalas aku cakap apa? Okey, dia habis makannya. Okey, RM10. One piece RM5. Ha? Terbeli apa ni mata dia? Dia nak bayar tu. Gigil dengan duit RM10 nak bayar. Apa dia ingat aku bagi free ke dia makan? Itulah cara terbaru diorang untuk kenakan kita peniaga kecil ni. Diorang ingat, diorang pelancong daripada Mak Saleh, diorang punya review tu boleh naikkan aku punya sale ke? Tak ada bang. Itu semua diorang punya trik sekarang. Dulu kan diorang minta sedekah, lepas tu diorang main basking minta duit. Sekarang mana boleh, kerajaan kita dah haramkan. Kalau diorang buat, diorang kena tangkap. Jadi dia makan cendol aku, dia buat review apa semua. Dia ingat aku nak bagi free. Aku minta RM5 sejawat tengah semua. Jadi itulah kepada peniaga-peniaga kecil, nak bagi tahu bila ada Mak Sari datang, makan-makan kedai kau, buat review sikit-sikit, kau pun bagi free. Oh, lepas tu kau bangga pula, Mak Sari datang makan kedai aku, dia kata kedai aku sedap. Tak ada bang, itu maknanya kau kena tipu bang, kau kena tipu. Tak ada. Geng-geng backpackers ni semua nak nipu dengan kau je. Kalau aku nak naikkan review aku pergi ambil kaki. Lepas tu abang kaki review untuk Melaka tu, aku panggil Amirul Bakhtiar joget ke, aku panggil Mr. Owi makan, aku bayar dia. Memang naik dah sale aku. Tapi aku tak berani. Dia berani kalau sekali cakap berenyuk kedai kau. Tak suka kaki tangan kau besok. Jadi geng, jaga peniaga kecil. Kena ingat jangan suka-suka sangat bila Mak Saleh datang ni, yang pakai backpackers ni, kau pun bangga. Oh, Mak Saleh makan makanan saya. Mak Saleh makan makanan saya. Oh, sedap dia kata. Anda ikut tipu, okey? Ambil pengalaman. Bye-bye.